Kita lihat stesen janakuasa di Malaysia. Ini ialah stesen janakuasa hibrid di Pulau Perhentian Kecil Terengganu. Sumber tenaganya ialah angin, solar dan diesel. Seterusnya, ini ialah stesen janakuasa Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Sumber tenaganya ialah gas asli. Ini ialah stesen janakuasa Sultan Azlan Shah Manjung, Perak. Sumber tenaganya arang batu. Ini adalah stesen janakuasa Gelugur, Pulau Pinang. Sumber tenaganya ialah diesel. Ini ialah stesen janakuasa hidroelektrik Bakun, Sarawak. Sumber tenaganya ialah tenaga air, disebut tenaga hidro. Seterusnya, ini ialah stesen janakuasa biojisim THH Bioenergi Sendirian Berhad di Sabah. Sumber tenaganya ialah biojisim. Baik, murid-murid sekalian, untuk kamu memahami lanjut lagi tentang topik ini, kamu boleh membincangkan bersama guru-guru sains kamu di sekolah masing-masing. Sekian daripada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.